Inilah dia tempat makan malam saya di Kota Laksmana. Restoran Pak Putra yang sentiasa dipenuhi dengan orang ramai. Mesti makanan dia sedap kalau ramai orang. Apa lagi? Jom kita masuk. Pak Putra. Pak. Inilah dia makan malam saya. Nan 3 kali ganda cheese di restoran Pak Putra. Tebal roti dia. Mari kita kena koyak lah dalam ni. Ada apa? Ya Allah, lembutnya roti dia. Penuh dengan cheese tu. Ni semua cheese tau. Putih-putih ni semua cheese. Apa lagi dah koyak macam ni tak rasa kot. Panas. Roti yang lembut. Memang terasa tepung dia jenis berkualiti. Terasa dia punya cheese. Cheese dia memang penuh lah. Lemak-lemak cheese tu dah mula merebak dalam mulut saya. Rasa sangat-sangat bahagia. Lembut tak tipu nampak tu. Walaupun tebal, tak adalah dia tak masak bahagian dalam. Nampak? Dia cecah kuah pula. Rasa dia dengan kuah rasa macam mana kan? Lembut dia. Masing-masing cheese dia, lemak-lemak cheese dia cecah pula dengan kuah dal yang pekat. Yang penuh dengan rasa tu. Rasa macam nak menyanyi lagu Faizal Tahir, Mahakarya. Itu yang rasa dalam mulut saya. Kuah dal ni pun dimasak dengan baik. Pekat dia. Dia punya rempah rata dalam kuah dia pun terasa semua. Kat sini, macam biasalah. Waktu malam, masa bila tak penuh. Hari-hari penuh. Kecuali hari dia tutup je. Semua yang datang sini, semua nak makan roti nan. Ada pelanggan cakap, betul ke triple cheese tu 3 keping cheese? Saya cakap betul. Tengok dia buat, dia letak 3 keping cheese. Koyak je bahagian mana tak ada cheese. Nampak tu? Semua ada cheese. Sini pun. Ni semua cheese. Kalau makan saja pun dah sedap. Roti nan cheese ni. Cicah dengan kuah dia. Lagilah. Kayan lah. Ada setengah tempat saya pergi. Dah lah mahal. Lihat pula tu. Dia punya cheese, alamak, dia potong. Letak sikit-sikit je. Yang ni 3 lapis cheese. Tapi sebenarnya, roti nan ni pasangan dia ayam tanduri. Ayam tanduri dekat Pak Putra ni, cara penyediaan dia memang sangat-sangat berlainan. Perapan dia tu, wow, nampak memang sangat-sangat penuh dengan rempah. Dia masukkan dalam tempayan yang pertama. Dah agak nak masak, dia pindahkan ke tempayan yang kedua. Dia ada arang sikit. Bau-bau arang, bau-bau terbakar tu menyerap masuk ke dalam ayam. Membuatkan ayam tanduri kat sini memang wangi lah. Memang cantik lah. Warna dia pun terbaik. Siapa ada bajet lebih, bolehlah order ayam tanduri. Macam saya, ini pun cukup lah kan. Cara penyediaan roti nan cheese ni pun lain daripada lain. Tepung dia yang lembut, dia gabungkan cheese, lepas tu dia uli sekali, dia kepalkan sekali, dia lenyitkan, jadi sekeping macam ni. Dia tampalkan bahagian dalam tempayan ataupun pembakar dia tu. Tu yang menyebabkan dia rasa memang sangat-sangat lembut. Penuh dengan cheese, masuk dalam mulut, meleleh dia. Cheese dah mula memenuhi ruang mulut saya. Dekat mana tak rasa cheese? Penuh! Ramai pelanggan yang datang sini rata-rata semua order cheese. Nan apa? Tanya. Nan cheese. Nan apa? Nan cheese. Wow. Setengah kedai, roti je lebih. Cheese mana? Tak ada. Baik, sesiapa yang ada di sekitar Melaka ataupun di luar Melaka yang datang ke negeri Melaka, boleh singgah ke Pak Putra. Datang, cuba sendiri roti nan di sini. Ini adalah roti nan yang terbaik yang pernah saya makan. Datang dan cuba sendiri. Selalu lah. Selalu juga ah. Kali pertama saya datang sini. Setiap kali kita orang datang Melaka, mesti makan kat sini lah. Tapi inilah pertama kali saya datang makan. Memang sedap. Lembut. Lembut memang lembut. Dia gabung, dia tak lihat. Memang rasa cheese dia pun rasa sedap lah. Kuah dal ni pun bagus juga. Nak lagi lah macam tu. Memang tak sama macam kedai lain lah. Untuk roti nan saya memang makan kat sini, tak pernah pergi tempat lain. Biasanya kalau dekat Melaka, dekat sini lah yang paling famous kan. So saya pernah datang kat sini lah, tempat lain memang tak pernah. Kedai-kedai banyak ada jual macam ni lah. Tapi yang sini sedap lah. Kat Melaka je lah dia. Harga dia berbaloi lah, tak mahal sangat. Okey lah. Harga berbaloi. Rasanya okey lah. Berbaloi lah.
Nama saya Kamar, owner Pak Putra. Pak Putra orang Malaysia dengar Pak Ciputra. Senang untuk orang Malaysia. Kita pun puas hati, sini orang panggil pun puas hati. Kita start tahun 2003. Sini kita jual satu jenis saja, macam roti naan, ayam tandoori, ada masakan panas. So this is Pakistan and North Indian food. Sini ada orang Melayu, ada Cina, ada India, ada pelancong. Kita nak jual orang Malaysia, so kita tengok apa jenis dia suka. Dia suka lembut, tak sangat kering, tak mau hitam-hitam. Ayam pun dia suka macam itu, roti pun dia suka itu lembut-lembut. Kita start on pukul 5 petang sampai pukul 1 tengah malam. Dinner saja. Hari Isnin biasa kita tutup. Who really want to enjoy naan, tandoori and masakan panas, come over to the Pak Putra. Anytime welcome for everyone.